Okey, aku baru sempat nak balas kenyataan Tun Mahathir dan Jeneral Borhan. Kenyataan yang mengarut sebenarnya tak berasas dan tak berfakta pun. Aku pelik dah. Depa ni duk ulang-ulang PKR yang lepas bulan Mei semua tu kan. Sebenarnya ada ramai calon-calon PKR yang ditahan oleh SPRM. Selalunya yang melawan calon Nurul Izzah. Hai guys, ini adalah gambar terbaru daripada page rasmi Anwar Ibrahim. Yang mana Datuk Seri Anwar hari ini berada di Singapura di dalam satu sesi pemukiman. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni berlaku satu perkara yang sangat menggempakan di Malaysia. Dan perkara ni perlu kita ketahui dan penting untuk kita tahu supaya kita boleh ambil iktibar daripadanya. Dan apa yang baik berlaku daripada isu ni kita ambil sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik daripada isu ni kita ambil jadikan sebagai teladan. Okey, aku baru sempat nak balas kenyataan Tun Mahathir dan Jeneral Borhan. Kenyataan yang mengarut sebenarnya tak berasas dan tak berfakta pun. Aku pelik dah. Depa ni duk ulang-ulang perkataan dijajah. Tapi satu klausa pun tak boleh tunjuk yang Malaysia ni serah kuasa undang-undang, keselamatan atau pentadbiran kepada Amerika Syarikat. Benda ni memang tak wujud. Memang tak wujud, memang zero. Kalau ada bukti, aku cabar Tun Mahathir dan Jeneral Borhan. Tunjuk bukti. Satu lagi, ART ni bukan pakatan politik. Malaysia ni tak masuk pun blok Amerika. Dasar berkecuali ASEAN ni tetap kekal pun. Setakat retorik perang dingin ni yang dah tak relevan ni tak payahlah. Tanpa ART ni kita kena faham 200 bilion ekspor. Risiko boleh kena tarif sampai 25%. Yang ni baru betul-betul satu ancaman kepada 1.1 juta pekerjaan. Lepas tu 7,700 syarikat tempatan. Ni semua akan terjejas. Kalau ekonomi jahanam, kedaulatan pun boleh terjejas lah. Jadi siapa sebenarnya bahayakan negara? ART dilaksana ikut undang-undang tafsiran. Public service adalah klausa kita tau. Bukan AS. Tak ada negara asing boleh campur tangan dalam dasar pendidikan, pembiayaan atau program sosial. Yang merosakkan negara bukan ART, tapi naratif berapu, merepek, naratif panik, naratif menghasut dan retorik. Ni semua buat pelabur lari tau. Buat pelabur takut. Imej negara pun boleh jatuh. Yang ni lagi bahaya daripada apa yang dituduh. Seorang lagi ni, si Ramasamy, bermotif politik. Bukan berasaskan dokumen pun. Rekod kenyataan dia yang kontroversi, termasuk dengan, kalau kita tengok, dengan nada resis dia sendiri, dan menjejaskan kredibiliti dia. Bukan kita tak kenal dia ni siapa. Layakkah dia ni? Orang yang pernah persoal kesetiaan kaum. Lah ni duk cakap pasal kedaulatan pula. Orang ni pernah burukkan nama negara Malaysia di luar negara tau. Kalau betul Malaysia terjual, tunjuk klausa. Sampai hari ni mereka tak tunjuk-tunjuk. Duk ulang, duk umum, duk dakwa benda yang sama, duk ulang-ulang. Aku pun pening. ART ni sebenarnya mengiktirafkan perlembagaan, hormat perkara 153. Yang ni kita kena faham. Dan dasar Bumi Putra terus boleh diteruskan. Benda ni bukan IMF tahun 1997. Kesimpulannya, ideologi radikal dan retorik perkauman jauh lebih merosakkan negara berbanding ART yang dilindungi undang-undang ni. Ini yang sebenarnya cerita dia. Sebab tu kita kena banyak membaca. Sudah-sudahlah Tun M, cukuplah. Stoplah politikkan perjanjian ART ni. Yang ni perjanjian perdagangan, bukan alat propaganda untuk kepentingan Tun. Janganlah rosakkan ekonomi negara kita. Yang hanya untuk politik Tun, untuk survival Tun, untuk survival
puak-puak tun semua ni. Ya. Cukup lah. Sekpul punya hal, Anwar Ibrahim kena jawab. Sekpul punya hal, Anwar yang kena tutup. SPRM punya urusan, SPRM punya segalanya, Anwar Ibrahim kena. Aduh, tak tahu aku nak cakap macam mana cerita dah. Ni pula Albert Tay pula ni, cabar Anwar Ibrahim. Betul ke Anwar Ibrahim yang bagi arahan supaya rekod video adun-adun yang syakau rasuah sedekah bak kata PAS tu. Peninglah cerita dia. Itulah sekarang ni Anwar Ibrahim ni dia perlu jaga slogan reformasi. Sebab tu ramai orang dia dah bagi satu bacaan kepada politik Anwar Ibrahim yang akan merosakkan imej Anwar. Nama Anwar, maruah tu tak termasuklah, tapi imej wajah Anwar Ibrahim dan slogan reformasi yang dibawa oleh parti yang dipimpin oleh Anwar adalah orang keliling-keliling Anwar. Albert Tay boleh menjawab macam-macam, boleh keluarkan kenyataan macam-macam, tapi Syed Samsul dia tak kata apa-apa. Bermula 2023 bulan November lagi, rupa-rupanya daripada berurusan. Kerajaan Madani ini ditubuhkan November 2022. Lepas tu dikatakan November 2023 dia dah berurusan dengan SAM. Rupa-rupanya yang musibat Albert Tay ni, dia dah bagi duit rasuah sedekah tu dekat adun-adun tu. Dah lama dah rupa-rupanya, kemungkinan bermula 2021 ke 2022 ke 2023 barulah dia pergi jumpa Samsul Iskandar. Ini apa yang dikatakan, yang dibentangkan oleh Albert Tay. Tak ada pun penafian daripada Samsul Iskandar. Kita tunggu dan lihatlah cerita dia. Anwar Ibrahim, aku tahu dia menteri-menteri dia duk buat kerja, duk fokus setiap masalah-masalah yang timbul apa semua. Ini jarum-jarum duk main cucuk Anwar akan hilang fokus. Menteri-menteri pun tambah-tambah yang terpalit dengan Pakatan Harapan pun akan hilang fokus. Sedangkan menteri tengah buat kerja, tambah macam Bamat turun nak selesaikan masalah padi, beras, nak bantu petani, pesawah, nak buat seluruh Malaysia ni seperti mana sekincat 5x2 tahun, nak selesaikan masalah-masalah macam-macam. Tapi inilah gangguan-gangguan kepada pimpinan kerajaan Madani. Dengar ni apa yang hasil yang dibuat oleh Bamat. Saya berada di sawah padi Sekincan, iaitu tanaman padi yang diusahakan oleh PPS bersama dengan syarikat Kilang Beras Rakyat dan diusahakan oleh Cik Madlan dan rakan. Mereka mengusahakan padi secara berskala besar. Mereka dapat hasil antara 8 hingga 10 tan setiap hektar. Artinya Bumi Putra boleh berjaya. Saya berbangga sekali melihat titik berat usaha yang kita canangkan sudah mula mendatangkan hasil, melahirkan pesawat-pesawat yang berteknologi tinggi dan mengusahakan secara berskala besar. Selamat berjaya lah. Alan, Hairul, semoga kamu menjadi contoh kepada Bumi Putra yang lain dan petani-petani yang lain di seluruh Malaysia. Terima kasih. Hello, hai guys. Ini adalah gambar terbaru daripada page rasmi Anwar Ibrahim. Yang mana Datuk Seri Anwar hari ini berada di Singapura di dalam satu sesi pemukiman pemimpin Malaysia-Singapura yang ke-12. Tapi aku tak nak cerita pasal aktiviti Datuk Seri Anwar Ibrahim sebab kita semua tahu beliau ni memang hardworking. Yang aku nak cerita sebenarnya baju batik yang dipakai oleh Datuk Seri Anwar. Kalau kita tengok baju batik ni sudah pasti ada kisah yang kita akan ingat. Kisah yang sangat mencuit hati berkenaan dengan salah seorang MP daripada Pembangkang yang mana mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menuduh beliau pakai baju batik daripada Indonesia. Lalu yang jawab benda tu bukanlah Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi pihak owner batik ni sendiri. Yang mana dia sebut, sorry YB, ini batik daripada Kelantan. Oh, kita rasa nak tergelak pada waktu itu. Sebab apa tau? Sebab kali pertama Datuk Seri Anwar pakai batik ni ketika beliau membentangkan rancangan Malaysia yang ke-13. Yang mana sepatutnya ahli parlimen Pembangkang ni dia dengar apa yang dibentangkan. Kalau ada salah dalam pembentangan itu, boleh betulkan, boleh tambah baik. Tetapi sebaliknya, dia ambil langkah untuk tengok Datuk Seri Anwar ni pakai apa. Itu pula fokus dia.
Dan tak pasal-pasal, tanpa dia soal selidik terlebih dahulu, dia muat naik satu posting dan akhirnya kantoi. Dia tak tahu batik ni daripada Kelantan. Dia dilahirkan daripada negeri SG4 yang sudah pasti sepatutnya sebelum Datuk Seri Anwar promosi, dialah yang terlebih dahulu kena promosi batik Bujin ni. Tapi sebaliknya, bila Datuk Seri Anwar mengenakan batik Bujin Zin dan sekaligus mempromosikan batik daripada Kelantan, dia yang tak tahu kepala ekor, tiba-tiba dia hentam PMX kata di batik daripada Indonesia. Dan sebenarnya aku sebagai rakyat Kelantan secara personal, aku sangat berbangga, sangat proud. Kita ada sosok Perdana Menteri yang berbangga dan menghargai produk buatan negara kita, buatan daripada Kelantan. Dan kita tengok bukan sahaja di dalam sesi rancangan Malaysia ke-13 sahaja, ni di dalam satu pertemuan penting di Singapura pun Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenakan baju batik ini, menandakan beliau selesa dalam masa yang sama nak mempromosikan batik buatan negara kita, buatan daripada Kelantan. Dan sebenarnya memang berkesan tau, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim ni hari ni orang bukan nak dengar apa dia cakap saja, tapi orang nak tengok apa yang dia pakai. Dan kesannya begitulah. Kesannya bila ada kelompok pembangkang yang mungkin tak senang dengan beliau dan akhirnya mengkritik pakaian beliau bila dah tak ada benda lain nak kritik. Dan akhirnya secara tidak langsung mempromosikan Bujin. Orang tak kenal Bujin ni akhirnya kenal dan mendunia. Assalamualaikum. Ciao. Masa pemilihan PKR yang lepas bulan Mei semua tu kan, sebenarnya ada ramai calon-calon PKR yang ditahan oleh SPRM. Selalunya yang melawan calon Nurul Izzah lah. Okey. Kan. Tapi kita tak pernah sebut lah. Sekarang saya dah tak peduli lah, saya sebut je lah kan. Pertama sekali aku nak ucap terima kasih pada YB Rafizi, sebab akhirnya lepas almost 6 bulan lepas pemilihan parti, barulah sekarang terbuka hati, dapat hidayah ke macam mana untuk dedah salah guna kuasa pejabat Perdana Menteri, memperalatkan agensi kerajaan SPRM untuk menekan, menakutkan, intimidasi calon yang melawan anak kepada Perdana Menteri Nurul Izzah Anwar dalam pemilihan parti PKR. Maksudnya YB Rafizi mempunyai bukti yang solid, bukti yang kukuh. Dia tahu SPRM telah menjadi alat perkakas untuk menekan calon yang mewakili geng ataupun camp hero, camp dia dalam pemilihan parti hari itu bulan Mei. Rafizi sendiri mengaku dia pernah call, bercakap direct dengan Perdana Menteri ketika rumah kawan dia, orang dia itu kena kepung dengan SPRM, anak bini kawan dia itu semua ada dalam rumah. Perdana Menteri sahkan memang ada siasatan pada individu yang dia tak sebut nama itu. Ini semua cerita daripada Rafizi. Rafizi sendiri buka cerita dia dalam podcast dia. Soalan aku pada YB Rafizi mudah, kenapa baru sekarang nak mendedahkan cerita ini? After 6 bulan, lepas 6 bulan baru YB nak buka cerita Perdana Menteri itu, Perdana Menteri ini. Kenapa baru sekarang? Kenapa YB bercakap dalam podcast? The fact that YB masih lagi member of parliament, YB ada suara dalam parlimen, ada sesi PMQT, Prime Minister Question Time. Bila-bila masa sahaja YB boleh bangun, tanya terus pada Perdana Menteri, bangun tanya tegak Datuk Seri, kenapa saya nak Datuk Seri jawab, kenapa orang saya kena kepung dengan SPRM ketika pemilihan parti. Saya nak Datuk Seri jawab sekarang. Saya masih lagi simpan rekod cakap telefon dengan Datuk Seri. Datuk Seri jawab sekarang. Saya tahu Datuk Seri pernah bercakap dengan saya dulu. Saya nak Datuk Seri jawab kan? Tanya Perdana Menteri. Go on, bangun, tegak, tanya Perdana Menteri, suruh Perdana Menteri jawab. Jangan duk bumpang dekat belakang. Ini kalau setakat bercakap dalam podcast, duduk bising dalam podcast, ajak kawan-kawan sendiri, geng-geng sendiri duduk pam-pam Perdana Menteri, dalam parlimen tak berani nak tanya. Ini bukan hero, itu bacol nama dia. Sebab apa aku cakap macam ni? Sebab sekarang ini, suka ataupun tak, bola tu ada pada kaki YB Rafizi. Dia dah dedahkan separuh, dia kena habiskan cerita dia. Jangan duk separuh masak macam ni. Dia kena berani buat lah, berani cakap, beranilah tanggung, pergilah buat report. Ambil tindakan undang-undang ke. Jangan duk berani cakap dalam podcast depan kawan-kawan, ajak kawan-kawan yang kalah pemilihan sama dengan dia terus cakap. Tak jantan lah. Ini pendedahan besar. Benda ni boleh mencemarkan integriti pun nama SPRM tu sendiri. Kalau YB Rafizi tak nak terlibat, tak nak buat report, suruh orang yang dia kata rumah kena kepung tu, kawan-kawan dia yang kena dengan SPRM masa pemilihan parti tu, dia kata ramai yang kena, takkan tak boleh tarik seorang pergi buat report.
Pergi buat report londeh kan, campur tangan pejabat Perdana Menteri dalam ni SPRM. Sebab YB Rafizi kata ramai orang dia yang kena. Maksudnya ramai lah. Takkanlah ramai-ramai tak ada seorang yang berani. Dia tampil ke depan. Ini 6 bulan saudara. Dah 6 bulan. Dah 6 bulan punya cerita. Bulan 5 hari tu ceritanya. Baru sekarang dia nak cerita. Itu pun cerita separuh masak macam ni. Depan kawan-kawan duk bergelak apa semua. Ya? Mana pergi? Kata anak jantan. Pergi buat report lah. Dia samalah cerita PRN Sabah punya cerita. Baru-baru ni Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turun berkempen dekat Sabah. Itu pun dia tak puas hati juga. Perdana Menteri mengetuai dan berkempen besar-besaran dalam pilihan raya negeri atau pilihan raya kecil ni tak pernah berlaku. Dalam PRN yang 6 negeri tu kan, saya beritahu kat dia tak boleh. Sebab risiko tu besar. YB Rafizi kata apa? Tak pernah berlaku Perdana Menteri turun mengetuai kempen pilihan raya negeri. Kerana risiko besar. Kalau kalah itu Perdana Menteri akan terpalit sekali. Biarlah timbalan saja yang turun berkempen. Perdana Menteri tak payah kena selamatkan nama Perdana Menteri. Ini lagi satu masalah. Satu hal lagi. Anwar ni dia turun berkempen dekat PRN Sabah itu, pilihan raya negeri Sabah, atas kapasiti Datuk Seri Anwar sebagai Presiden Parti, pengerusi Pakatan Harapan, pengerusi Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Ada kepentingan untuk Datuk Seri Anwar kena turun berkempen sebab nak menang, nak make sure Sabah ni sehaluan dengan federal. Apa isunya? No issue at all pun. Kita tak petikai YB Rafizi tak nak turun berkempen. Okey, tak ada masalah. Tak apalah YB Rafizi tak nak turun. Tak apalah, biarkan. Dia tak nak turun bantu kawan-kawan dekat PRN Sabah. Okey. Cuma janganlah duk petikaikan orang. Jangan duk salahkan orang. Orang yang turun ni pula salah. Dia tak turun tak apa. Okey, tak ada masalah. Ni orang yang turun ni habis dia salahkan Izzah salah, Anwar Ibrahim salah, Fahmi Fazil salah. Semua orang yang turun ni salah sekarang ni. Lagi satu, YB Rafizi secara terbuka sebut ada kenyataan daripada Timbalan Presiden Nurul Izzah mengatakan kekalahan di PRN Negeri Sabah ini tak ada kena-mengena dengan PKR. Itu YB Rafizi sebut. Kenyataan Nurul Izzah ialah ini sebenarnya tidak ada kena-mengena dengan PKR atau PH atau apa. Ini ialah rakyat Sabah menolak 100% Parti Melayu. Aku duk carilah mana kenyataan Izzah yang kata PKR kalah teruk. Ini tak ada kena-mengena dengan PKR. Ini sebab sentimen Sabah persabahan apa semua. Aku duk tunggu, aku duk carilah. Mungkin Izzah ada bercakap apa semua. Tak ada kenyataan daripada Nurul Izzah Timbalan Presiden ini mengenai PRN Sabah ini kalah bukan sebab PKR. Rafizi sebut kenyataan daripada mana. Sebab tu aku cakap, makin lama makin orang menyampah. Ni makin orang menyampah, menyirap tahu dengan cara politik YB Rafizi sekarang ni. Sejak kalah pemilihan parti ni, serba-serbi tak kena. Semua orang tak kena sekarang ni. Anwar tak kena, Izzah tak kena, Dr. Zaliha tak kena, Fadlina tak kena, Fahmi Fazil tak kena, Saifuddin Nasution tak kena. Semua orang tak kena. Yang kena, yang elok, yang baik semua dia dengan orang-orang yang rapat dengan dia. Itu elok. Itu semua terbaik. Orang-orang dia semua macam ni. Orang lain tak elok. Orang lain yang rapat dengan Perdana Menteri, orang-orang kuat kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, semua tak elok sekarang. Dia seorang je yang elok. So guys, berikutan isu yang berlaku ni, banyak reaksi daripada masyarakat setempat. Nasihat saya, kita jangan bergaduh sesama sendiri. Sebab kalau kita bergaduh, tidak ada kesudahannya. Dan kita perlu menghormati setiap pendapat masing-masing. Cumanya, apa yang baik daripada pendapat seseorang itu, kita ambilkan sebagai pelajaran. Dan apa yang tak baik daripada pendapat seseorang itu, kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.